Ada siapa lagi? Mana kan dia orang berjumpa pun tanya aku. Tak ada dah, tak okey. Okay. Oh, tak sempat dapat intro sebab ramai sangat orang. So ya, hari ni kita naik Bukit Toki. Perjalanan jangka dalam 300 lebih meter. In term of kilometer tak sure lagi sebab ni pun first time aku naik. So ya, kita tengok macam mana video hari ni. Jalan dia pacak mat. So continue. Hari ni line up ramai 29 orang. Okay, continue ke atas ke kalau ada benda menarik. Okay, sekarang on the way naik ke puncak Bukit Toki. Ada separuh perjalanan dalam 22 minit. Elevation 165. So ni bawa load. Depan ada lagi. Tengok panjang. Ya, nampak kenduri kat atas tu, ramai. Memang dia bagi pacak-pacak. Belakang pun ada lagi orang. Slow-slow je. Update dia pergi turun sikit. Belakang pun ada lagi. Kita continue. Tengok apa ada depan. Bong turun. Cabalah banyak. Ya. Tengok bawah. Oh, licin. Ya. Okay, let's go. Sekarang kita orang dah 1,9 km. Time dalam berapa kilometer dah, sejam lebih dah kita orang berjalan. Ni ada landai dah sikit, tak dipacak. Cuma kita punya line up dah split 2, split 3 sebenarnya. Sebab ada yang tak berapa sihat duduk belakang. So kita sambung jalan dulu. Tengok macam mana jadi. Okay. Memang dah. Jalan ni, jauh lagi kita nak ni. Sampai freestyle 1, 2, 3. gambar. Okay, sekarang kita dah sampai ke puncak. Ni dia punya Beirut. Ya. Lama juga dia naik. Sebab ramai berhenti, banyak semua dia. Jadi orang tengah rehat, pasang kapet untuk solat apa semua jadi. Dia nak relax-relax, makan-makan dulu, baru turun. Okay, semua santai, rehat-rehat. Tengok uncle siap menyapu. Ni dia orang tengah masak-masak, ada buat jemput apa semua, makan-makan.
Tutup dulu dia. Ni. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Jam. Okay, sekarang kita dah siap on the way turun. Biar ada orang get jauh sikit, baru boleh lari jauh sikit. Oh. Baru nak tengok dalam gambar. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, nak turun dah. Let's go. Depan. Kita tak boleh nak dekat sebab ada lagu, takut copyright. Boleh pegang ni tak? Boleh ya. Yang geli. Ejaz apa ni? Sekarang kita dah jalan menurun. Ke bawah ni turun. Hati-hati. Licin-licin daun. Okay, dah selamat sampai. Ni seorang lagi kat parking. Penat rehat dulu. So, sekejap lagi gerak ke Petronas. Tempat parking kereta. Toilet. Okay, sampai situ saja untuk video hari ni. Tadi aku tak sempat nak buat outro. So, sampai aku dah sampai rumah. Tadi kita orang dah habis apa semua. Perjalanan kita orang dah 4 km lebih. Tak sampai 5 pun tadi. Dan kita ambil masa sekejap lah. Sebab tadi ada satu tim kita orang naik tadi, 3 tim semuanya. Jadi satu dah turun awal. Lepas tu yang kedua tu dia stay sana. Lepas tu yang tim kita orang turun terus lah. Dalam pukul 12 lebih dia sampai. Pukul 1. Okay, aku rasa sampai situ saja untuk video kali ni. Kalau ada masa lagi, mungkin akan ada lagi lah next tempat yang kita orang akan pergi. Tapi macam dia orang tu buat preparation untuk pergi ke CBL, tapi aku tak join. So aku rasa sampai situ saja video kali ni. Terima kasih semua untuk yang menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.